Okey, pada hari ini selama 3 hari seramai 42,000 pelatih PLKN bagi kumpulan 2 telah dipanggil mengikuti latihan di 79 buah kamp di seluruh negara. Mereka akan menjalani latihan seperti biasa selama lebih kurang 80 hari. Dan saya nak maklumkan bahawa 2 kamp tidak beroperasi, iaitu kamp San Sui di Tawau dan juga kamp Bagai Budi di Sandakan. Keputusan dibuat untuk menangguhkan penghantaran pelatih ke dua-dua kamp tersebut adalah berdasarkan keadaan semasa. Apabila kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan Eskom dan dengan tidak menafikan tanggungjawab yang telah diambil oleh pihak keselamatan Eskom khususnya, mereka telah menjalankan tugas yang cukup baik. Tentunya kita beri kepercayaan pada mereka. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan mengambil kira bahawa program latihan khidmat negara adalah satu program yang package. Package ini bermakna kita perlu mengosongkan fikiran pelatih apabila mereka berhadapan dengan latihan di kamp-kamp PLKN. Bermaknanya kita tidak boleh benarkan pelatih mempunyai 2 fokus. Mereka perlu memberi perhatian sepenuhnya kepada latihan PLKN. Bermaknanya apa yang berlaku di luar itu sepatutnya tidak boleh mengganggu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendapat panggilan daripada ibu bapa untuk melihat semula sama ada sesuai dihantar pelatih ke kedua-dua kamp tersebut. Dan tentunya kerisauan ibu bapa itu perlu diambil kira. Lebih-lebih lagi PLKN ini kita mengadakan program bersama masyarakat di dalam khidmat komuniti dan sebagainya. Jadi kerisauan ibu bapa itu perlu diambil kira dan itu juga salah satu faktor mengapa kita tidak menghantar pelatih kepada kedua-dua kamp tersebut. Yang ketiganya, jabatan memang punya pilihan. Kita bukan tidak ada pilihan. Sama ada kita menangguh mereka ke kumpulan yang akan bulan 8 nanti, kumpulan ketiga, ataupun kita boleh bawa kepada kamp-kamp lain. So tak ada masalah. Jadi hasil daripada keputusan tersebut, walaupun kita telah hantar nama atau panggilan kepada remaja-remaja terlibat, kita telah menyusun semula kedudukan mereka. Seramai 142 bakal pelatih daripada Semenanjung yang sepatutnya dibawa ke Tawau dan juga Sandakan. Mereka diagihkan semula di kamp-kamp di Semenanjung ni, di Selangor dan juga di Melaka. Dan seramai 846 orang yang sepatutnya masuk ke dua-dua kamp tersebut, kita tangguhkan kepada kumpulan 3. Kita dah hantar surat kepada mereka. Dan ada lagi 516 orang daripada kawasan Eskom itu yang ditempatkan di kamp-kamp di Semenanjung itu diteruskan. Bermaknanya mereka bergerak pada hari ini. Kita telah mengambil langkah-langkah keselamatan untuk pastikan mereka dapat hadir di Semenanjung. Ya, pertamanya selagi mereka tu rakyat Malaysia dan termasuk dalam kategori yang dipanggil itu tanpa mengira bangsa dan juga agama, mereka dipanggil. Yang pertama. Yang kedua, semua pelatih dalam kumpulan ini, dan kita telah mula dalam kumpulan pertama dahulu, mereka akan diberi penerangan secara terperinci mengenai kedaulatan Sabah.
Ini satu pembaharuan yang dibuat dalam modul kenegaraan PLKN. Mereka diberitahu bagaimanakah Suruhanjaya Kobot yang telah memutuskan untuk kita bersama Sabah bersama Malaysia, bagaimanakah kedaulatan Sabah itu dan kenapa kita perlu pertahankan kemerdekaan Sabah bersama Malaysia. Dan ini memang diajar kepada pelatih-pelatih PLKN tanpa mengira kaum dan bangsa.